Sakit sendi terutamanya seperti sakit lutut banyak berlaku kepada orang yang berumur ataupun orang yang kedudukan badan dia di atas besar, di bawah kecil, ataupun berlaku kepada orang yang sering buat kerja-kerja berat atau seperti orang bersukan bersilat dan seumpamanya, kemudian bila ditinggalkan maka berlakulah sakit-sakit sendi. Jadi bila nak naik tangga terpaksa naik dalam keadaan mengiring, kita tengok mak-mak, ayah-ayah, orang-orang yang dah berumur, kadang-kadang berlaku juga pada orang muda. Kemudian bila nak solat, nak sujud, nak bergerak ke, dia rasa nyeri di antara sendi tulang ataupun tulang rawang kita. Itu disebut sebagai penyakit radang sendi, ataupun dalam bahasa saintifik disebut sebagai artritis ataupun osteoartritis. Jadi ada petua orang-orang lama bagaimana nak mengurangkan sakit ini. Antaranya yang saya dapat daripada perubatan Cina adalah jangan makan ikan kembung. Dan saya pernah lalui penyakit ini selama 6 tahun. Alhamdulillah sampai hari ini saya tak makan ikan kembung dan Allah pulihkan masalah itu. Jadi ikan kembung ni dia ada bisa yang tertentu. Kalau ada mak ayah, saudara mara yang ada sakit sendi macam tu, yang kurang dia punya minyak geris tu kat sendi tu, jadi jangan makan ikan kembung. Kemudian kurangkan, kalau boleh jangan makan dah, kurangkan, tapi jarang itik. Kemudian kafein, ini kafein ni selalu makan, itik tak apa, jarang. Kafein jangan makan juga. Kemudian kobis. So 3 benda ni, ikan kembung, kobis, itik dan juga kopi, yang ni elakkan. 4 benda. Kemudian petua lain adalah kita nak kurangkan rasa nyeri. Kalau berjalan tu, kalau antara rumput dan juga simen ke tar ke, cari yang rumput, sebab dia ada absorber pada tapak tanah tu. Yang kedua, bila beli selipar, pastikan pakai selipar ataupun kasut tu yang sponge dia tebal. Jadi bila kita berjalan, dia kurangkan hentakan di antara tulang rawang. InsyaAllah, cuba amalkan beberapa ini. InsyaAllah, masa demi masa dia tak hilang dalam 1 minggu, tapi bulan demi bulan akan nampak perubahan yang lebih baik untuk masalah sakit sendi.